Kita mancing menggunakan teknik sembat. Batu, kita pakai batu saiz 4. Okey, mata kain kita pakai ni, brand ni Chino. Berkeley Kantuki Chino hook saiz 2. Okey, beres. Okey, ada asin ni kita payung. Alright. Rambut kita pakai 10 LB 10 LB tali benang. Tu pasir nampak dah geng. Memang tahu dah air ni. Memang air kerai dah ni. Boleh main kerai. Bismillah. Cara main kerai ni nak tahu lapang kerai, dia kena kawasan yang berarus Kerai tak duduk kat lubuk-lubuk, duduk kawasan arus macam ni kan, arus laju. Jenis arus laju ni dia kerai. Kalau main kawasan tenang mesti tak ada kerai. Ni kawasan arus macam ni kan, arus ni ada kerai duduk. Lepas tu kawasan nak tahu je, tak nak dalam. Dalam ni payah kerai nak ada. Kerai ni suka main olok-olok kawasan yang cetek. Dia main air. Dia main arus. Tu kalau duduk atas pasir tu sedap balik. Dekat kawasan yang olok-olok laju-laju, dia akan ambil umpan macam-macam. Perut ayam boleh, perut ayam, udang, anak seluar, pelik. Ada orang pakai daun, ada daun apa tak tahu ada daun apa, tapi dia pakai daun apa tu. Ada kat sini. Berkerai lagi ni. Kerai lagi. Alhamdulillah, syukur nikmat. Kerai lagi geng. Kerai lagi. Alhamdulillah. Kerai lagi.
pakai pelet kan, pelet. Ni pelet saja, pelet kapal. Bismillah. Sungai. Sungai. Padu deh saya. Alhamdulillah ke sungai kali ni geng. Padu geng. Ke sungai. Padu. Kerai yang keempat